Dalam setiap zaman akan ada kelompok ulama dan ada kelompok orang awam. Bila kita tengok kelompok ulama dengan kelompok orang awam, mana yang lebih ramai? Orang awam itu lumrah. Setiap zaman begitulah keadaannya. Bahkan kelompok ulama itu tersangat sedikit. Itu memang sunnatullah. Kenapa Allah tak jadikan lebih ramai lagi ulama dan sebagainya? Saya boleh katakan, andainya lebih ramai yang boleh berbicara berbanding yang mendengar, kesudahannya dunia akan jadi bingit. Kesudahannya dunia akan jadi hingar-bingar. Satu lagi contoh kedua, orang kaya, orang miskin. Sunnatullah. Yang mana yang lebih ramai, tuan-tuan? Jawapannya orang miskin. Pun itu dengan hikmah dan kebijaksanaannya. Bayangkan kalau yang kaya lebih ramai, dia takkan jadi pun kesudahannya. Kesudahannya mana datang pekerjanya kalau semua dah jadi bos. Ada satu saya tertarik, saya pernah sebut barangkali sebelum ni. Di negara kita secara khasnya ada pembahagian B40, M40, T20. Ini semua, tuan-tuan, nak kata bahawa itu adalah sunnatullah. Kiranya kita kata itu memang menepatilah. Kalau kita tengok di sekeliling, memang begitulah. Kesudahannya yang kaya ni adalah sangat sedikit, manakala yang marahain, mereka lah yang mendominasi. Dan menariknya, ada fakta yang menunjukkan bahawa petani, makanan kita ni datang daripada mana? Dia balik pada petani. Dengan kata, tanpa petani, tak adalah makanan. Seperti mana tanpa nelayan, tak adalah hasil laut. Ternyata petani ni atau golongan yang menghasilkan makanan dalam sebuah masyarakat, lumrah jumlah mereka kurang daripada 10%. Kita andaikan dalam 5%. 5% inilah yang memberi makan kepada 95%. Saya melihat angka tu macam tak masuk akal. Macam mana tu? Tapi nak kata bahawa itulah dia sunnatullah.